Baiklah, jom kita bongkar satu persoalan yang nampak macam mudah tapi sebenarnya sangat menarik. Macam mana bank mencipta wang? Adakah ia sekadar dicetak ataupun ada satu proses macam magic yang berlaku di sebalik tabir setiap kali satu pinjaman itu diluluskan? Cuba anda fikirkan tentang baki dalam akaun bank anda. Ia hanyalah nombor-nombor atas skrin, kan? Tapi dari mana datangnya semua nombor tu? Dalam beberapa minit ni, kita akan dedahkan macam mana sistem perbankan sebenarnya mencipta wang yang baru, hampir dari tiada apa-apa. Semuanya bermula dengan satu tindakan yang sangat mudah. Satu, percikan yang mencetuskan satu tindak balas berantai. Jom kita tengok. Okey, bayangkan ada seseorang, kita panggil dia individu A. Dia masukkan duit tunai sebanyak RM10,000 ke dalam akaun dia di bank A. Inilah dia, deposit pertama. Ia umpama benih yang akan menumbuhkan lebih banyak wang dalam sistem ekonomi kita. Titik permulaan yang paling penting. Sekarang jom kita tengok macam mana bank rekod benda ni. Bagi bank A, RM10,000 tu dah jadi aset, duit tunai yang dipegang. Tapi pada masa yang sama, ia juga adalah satu liability. Kenapa pula liability? Sebab bank kan dah berhutang RM10,000 tu pada individu A. Bank kena sentiasa bersedia untuk pulangkan balik bila-bila masa. Nampak tak? Aset dan liability sentiasa seimbang. Dan sekarang, masuklah peraturan yang paling penting dalam keseluruhan proses ni. Bank Pusat dah tetapkan satu syarat. Setiap bank mesti simpan sebahagian kecil deposit sebagai reserve. Dalam contoh kita ni, nisbahnya ialah 20%. Ingat nombor ni ya? Ia adalah kunci kepada semua yang akan berlaku selepas ni. Okey, dengan adanya deposit awal dan peraturan result 20% tadi, Bank A sekarang dah bersedia untuk mencipta riak yang pertama dalam sistem kewangan kita. Dekat sinilah magicnya bermula. Bank A tak boleh pinjamkan ke semua RM10,000 tu. Ia wajib simpan 20%, iaitu RM2,000 sebagai reserve. Baki lagi RM8,000 tu, itulah yang bank boleh bagi pinjam untuk buat keuntungan. Cuba perhatikan macam mana aset bank sekarang dah terbahagi dua, reserve tunai dan pinjaman baru. Jadi, katalah individu X datang nak buat pinjaman dan bank A pun luluskan RM8,000. Individu X ambil duit tu dan terus depositkan ke dalam akaun dia di bank lain pula, kita panggil bank B. Inilah titik di mana proses ni mula berkembang dan melimpah ke bank yang seterusnya. Riak pertama tadi tu, sekarang akan mencetuskan satu kesan berantai. Ia macam kita jatuhkan domino yang pertama dan setiap satu akan tolak yang seterusnya dan seterusnya. Okey, sekarang giliran bank B pula. Dia baru je terima deposit RM8,000 daripada individu X. Peraturan yang sama diguna pakai. Bank B kena simpan 20% daripadanya, maksudnya RM1,600 sebagai reserve. Baki lagi RM6,400 tu, yang itu bebas untuk dipinjamkan kepada pelanggan baru. Dan corak yang sama berulang lagi sekali. Individu Y pinjam RM6,400 dari bank B dan kemudian depositkan pula ke dalam bank C. Anda nampak tak apa yang tengah berlaku ni? Setiap pinjaman akan jadi deposit yang baru yang kemudiannya jadi asas untuk pinjaman baru yang lain pula. Dan sekali lagi di bank C, proses yang sama berjalan. Daripada deposit RM6,400, bank C simpan 20%, iaitu RM1,280 dan pinjamkan bakinya RM5,120. Kitaran ni akan terus berputar dengan setiap pusingan mencipta wang pinjaman yang baru, walaupun jumlahnya makin lama makin kecil. Okey, kita dah tengok satu persatu. Sekarang, jom kita undur sikit ke belakang dan lihat gambaran penuh proses yang luar biasa ni. Rajah ni tunjukkan keseluruhan aliran tu dengan sangat jelas. Semuanya bermula dengan hanya RM10,000 di Bank A. Ia mencetuskan pinjaman RM8,000 yang jadi deposit di Bank B. Ini pula membawa kepada pinjaman RM6,400 di Bank C dan begitulah seterusnya. Bekalan wang dalam ekonomi kita sekarang dah berkembang jauh lebih banyak daripada RM10,000 tunai yang asal tadi. Betul. Seperti yang sumber kita nyatakan, proses penggandaan ni akan terus berjalan. Setiap pinjaman baru akan jadi makin kecil daripada yang sebelumnya, tapi ia akan berterusan sampailah jumlah yang boleh dipinjamkan tu jadi hampir sifar. Jadi, apa sebenarnya kesimpulan utama yang boleh kita ambil? Jom kita rumuskan konsep teras di sebalik penciptaan kredit ni. Secara ringkasnya, inilah mekanismenya.
Satu deposit mencetuskan satu rantaian pinjaman. Dan melalui proses inilah, bank-bank perdagangan secara kolektif mencipta wang baru dalam bentuk kredit. Inilah dia wang yang membiayai perniagaan, pembelian rumah dan menggerakkan enjin ekonomi kita. Ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang sangat menarik untuk difikirkan. Kalau sebahagian besar wang dalam ekonomi kita ni sebenarnya wujud sebagai kredit yang dicipta melalui hutang, apa sebenarnya sifat wang yang terpapar dalam akaun bank anda tu? Cuba fikir-fikirkan.